Assalamualaikum. Ni, grup atas ni. Ni grup atas ni kandang dekat sini. Seekor pun aku tak boleh jual ni. Ni untuk makluman apa benda untuk unit audit ni nanti ni. Audit ni. Aku tak tahu jadi macam mana ni. Si Bikah ni apa benda ni. Si anak ni. Dia tak duduk dengan aku kau tahu. Diorang ni tak duduk dengan aku sejak pada kejadian tu. Kalau diorang ada ambil duit dekat situ, sila pulang balik. Dengan anak ni kan. Sila pulang balik. Kan? Pasal lembu kebau ni kan. Sila pulang balik. Yang dia orang buruk-burukkan aku tu ada dengan unit-unit. Apa benda? 320 juta tu kan. Kan cerita dia kan. Balik. Kan. Unit-unit geng dia orang tu kan. Yang ada geng-geng Pak Os ni apa benda ni. Duk curi barang-barang. Curi-curi barang-barang dalam rumah sekali. Aku pun tak faham kenapa dia kena curi.